berterpantas di sesi kelayakan untuk berada di petak utama. Bendera hijau dikibarkan di belakang sana. Mereka bersiap sedia untuk menuju 6 pusingan ataupun 6 lap yang akan melengkapkan perlombaan ini. Menyaksikan kesemua perlombaan dipaskan dengan baik pada ketika ini. Dan tumpuan di bahagian hadapan itu 1, 2 dan juga 3 di mana menyaksikan Ashraf Zakwan yang meluru terlebih dahulu. Zil Kayum di tempat yang kedua, Akil mengekori. Mungkin akan ada perubahan apabila mereka sampai di selekoh yang pertama. Tadi kedudukan agak rapat antara kesemua pelumba untuk sampai di selekoh yang pertama. Dan kedudukan untuk pelumba yang berada di petak utama tadi dan dicabar oleh lain-lain pelumba kerana kedudukannya agak rapat antara kesemuanya yang kita lihat sekarang ini. Ada Ashraf Zakwan dan Raif yang disenaraikan berada di hadapan kerana di petak utama, tapi kedudukan mungkin berubah. Kita dapat lihat di kelompok yang besar yang berada di hadapan dengan bendera putih pala merah yang dikibarkan sepanjang litar nampaknya sekarang ini. Zil Kayim masih lagi berada dalam kelompok hadapan itu. Haris di kedudukan yang kedua, di mana menyaksikan untuk Adam Haris Hafiz yang bermula di petak yang kelima. Dilihat memperbaiki kedudukannya untuk berada di hadapan, tapi akan berubah kerana mereka berada dalam situasi satu kelompok yang begitu ramai sekali untuk melengkapkan lap yang pertama ini. Sampai di pusingan yang pertama, nak lihat siapa yang ada kelebihan di hadapan. Haris yang senarakan yang berada di hadapan di tempat yang pertama sekarang ini. Dan Haris Hafiz, tapi kedudukan berubah sampai di garisan dengan Cik Muhammad Daniel yang berada di hadapan di tempat yang pertama. Cik Muhammad Daniel yang bermula dari petak yang keempat. Dia menepasi garisan terlebih dahulu untuk melengkapkan lap yang pertama. Tetapi perjalanan yang masih lagi panjang untuk pelumba-pelumba ini dalam perlumbaan 6 pusingan, di mana menyaksikan akan ada perubahan. Turut melihat kelibat Syazrin Akif Hakimi Sazali yang berada di kelompok hadapan itu, dan jentera 18. Ada insiden yang berlaku. Ya, ada seorang pelumba yang terjatuh ketika mengambil selekotor Ahmad Ryan Kayum. Syaful Nizam langgar oleh seorang pelumba dari belakang tadi ketika dia cuba untuk meneruskan kembali perlumbaan. Di hadapan memang bertukar bersilai ganti 15-25 yang berada di depan sekarang. Adam Haris yang berada di hadapan dengan Ashraf Zakwan yang tapi kedudukan tempat pertama sekarang ini adalah Syazil Akif Hakimi Sazali, nombor 5 yang berada di hadapan. Kembali semula untuk Ashraf Zakwan. Zanan Raif memberikan saingan selepas dia yang bermula di petak utama, tetapi apabila memasuki selekoh yang pertama itu dia ketinggalan. Dia dipintas oleh pelumba-pelumba yang lain. Kali ini 2 lap yang akan mereka lengkapkan. Kita akan nantikan siapa yang akan melepasi terlebih dahulu. Untuk selekoh yang terakhir, Cik Muhammad Daniel Chazwan yang dilihat berada di hadapan, membabitkan 6 jentera di sini. Ya, 6 pelumba yang kedudukan rapat di kelompok hadapan, di kelompok yang pertama. Untuk lepas tadi Adam Haris Hafiz yang lepas di hadapan terlebih dahulu, tapi kedudukan mungkin berubah hingga menuju sampai ke selekoh yang pertama. Tapi perebutan antara mereka di depan menyebabkan pelumba di belakang telah pun kembali hampir menjadi satu kelompok yang agak besar di hadapan ini, dengan Adam Haris Azwat, Ashraf Zakwan, Cik Muhammad Daniel, Tangkah Wing yang berada di tempat yang keempat, Syazil Akif dan Cik Uzaifi Adli Syafendi. Pelumba-pelumba yang berpengalaman yang telah pun ada semusim dalam kategori sebelum ini. Jadi mereka ada kelebihan sedikit dan berada di kelompok hadapan ini. Dan jangan dilupakan juga kepada Ebot Danish. Dia melakukan catatan masa terpantas di Lita dengan ketika pusingan yang atau lap yang kedua tadi 1 minit 33.45 37 saat. Jadi jutranya juga ada kelajuan untuk bersaing, memberikan tentangan kepada pelumba-pelumba yang lain, terutamanya pelumba yang sedang memimpin perlumbaan, iaitu Adam Haris Hafiz yang sentiasa akan menempatkan dirinya di kelompok 3 teratas. Begitu juga dengan kedudukan Cik Muhammad Daniel dan juga Ashraf Zakwan. Dan kita menjangkakan sekurang-kurangnya ada 6 ataupun lebih daripada itu untuk mereka sampai di garisan penamat di lap yang terakhir nanti. 8 pelumba tadi dipisahkan kurang tadi 1 saat, tapi mungkin jumlah itu berbeza sekarang ini kerana kita lihat satu barisan yang panjang
menuju ke garisan perlumbaan untuk 3 lap yang terakhir. Kali ini kita ada 10 pelumba yang dipisahkan kurang tadi 1 saat antaranya, dan 10 pelumba yang boleh memenangi perlumbaan ini. Dan sekali lagi Adam Haris Hafiz yang berjaya sampai ke garisan selaku pendahulu. Itu penting kerana keluar nanti di selekor terakhir pada kedudukan yang sama, siapa yang akan berada di depan untuk menentukan pemenang bagi perlumbaan ini. Pusingan yang terakhir ini masih lagi sukar untuk kita menjangkakan pelumba-pelumba yang akan mendapat kelebihan kerana perubahan yang sentiasa berlaku, terutamanya di kelompok hadapan membabitkan 8 pelumba yang terus memberikan saingan, 8 hingga 10 pelumba, dan mereka hanya akan ditentukan ketika di lap terakhir, di selekor yang terakhir. Cara mereka untuk masuk di selekor 7 dan juga betul. selekor 8 itu yang akan menjadi penentu. Tapi Tuan jangan lupa cara nak masuk selekor 7 dan 8, tapi kedudukan yang rapat ini menyebabkan nak masuk itu pun agak sukar sikit kerana kedudukan yang rapat antara pelumba. Sekarang ini bukan 10 saja saya rasa, lebih daripada 10 pelumba yang berada dalam kelompok utama. Hampir ke semua pelumba yang berada dalam kelompok hadapan ini yang berpeluang untuk memenangi perlumbaan, kerana kita ada lagi 2,5 pusingan untuk ditamatkan, dan di sini akan menjadi penentu keluar dari selekor 7, selekor 8 dan untuk laju ke saat penamat. Selalu pelumba di belakang tadi kita lihat dalam perlumbaan sebelum ini pun yang ada kelebihan slipstream untuk melepasi pelumba di depan, dan sekarang siapa sampai terlebih dahulu untuk dapatkan Ashraf Zakwan, Adam Haris Hafiz yang berada di belakang pula untuk 2 pusingan yang terakhir. Ashraf Zakwan, Zainal Raif yang mendahului perlumbaan, dan sekali lagi kita lihat kedudukan yang rapat sekarang ini ada 13 pelumba yang dipisahkan kurang tadi 2 saat dengan 10 pelumba kurang tadi 1 saat antara mereka dalam kelompok besar di hadapan. Sedikit kesilapan yang boleh meranapkan impian mereka untuk berada dalam kedudukan podium. Jadi melihat kepada perbezaan masa 1 hingga 10 kurang dari 1 saat untuk pelumba pertama di tempat pertama dan juga pelumba di tempat yang ke-10. Begitulah rapatnya persaingan dari dalam perlumbaan untuk Yamaha 135 LC ini, dengan memperlihatkan di situ sekali lagi masuk dari bahagian dalam adalah Adam Haris Hafiz. Racing line yang baik diambilnya untuk berada di tempat yang pertama, tetapi di kelompok pertengahan itu nampaknya kedudukan yang rapat antara mereka dapat mengelak antara sama lain dan untuk mengkakan persaingan di antara kesemua pelumba dalam perlumbaan ini. Tapi kelompok yang besar ini kita jangan lupa, kalau sampai nanti ada pelumba yang di belakang yang kita tidak sebut nama kerana mereka mungkin mengatur strategi tersendiri untuk mara ke hadapan, terutama sepanjang nanti kerana kita akan masuk ke pusingan yang terakhir bagi perlumbaan ini hingga ke selekor yang ke-8 untuk sampai ke garisan permulaan perlumbaan untuk kedudukan masuk lap yang terakhir. Ashraf Zakwan di tempat Zulkaim kedua, Adam Haris Hafiz berada di kedudukan tempat yang ketiga. Itu kedudukan 1, 2 dan 3, tapi yang lain masih lagi rapat dengan masih lagi 10 pelumba dalam kedudukan 1 saat untuk menentukan siapa pemenang bagi perlumbaan ini. Ebot Danish juga berada di situ untuk memberikan cabaran. Selekor turn yang pertama untuk mereka, kemudiannya di sebelah kiri turn yang kedua. Insiden yang berlaku ini yang saya katakan sedikit kesilapan akan meranapkan impian mereka. Jatuh itu siapa yang itu adalah Muhammad Aaron Rizky Karul Anwar yang gagal untuk mengawal jenteranya ketika memasuki turn 1 dan untuk menuju ke turn 2. Nampak dia tadi jentera di hadapan tu yang nampak catering sedikit, jadi dia di belakang dia dapat mengelak kerana di pelumba di hadapan yang dapat membreak sedikit dan dia melangkah di bahagian belakang, tidak silap saya nombor 25 yang berada di hadapannya. Kali ini Manzil Kaya Muhammad Yusnizam yang berada di tempat yang pertama, tetapi perhatikan ramai pelumba yang mengejarnya untuk perebutan di tempat yang pertama. Ashraf Zakwan Zanal pula yang mengambil peranan untuk dia memimpin perlumbaan ini. Dia turn 7 dan akan melepasi turn terakhir, selekor yang terakhir di sini. Masih lagi kedudukan Ashraf Zakwan, tetapi diekori rapat oleh Zulkaim. Dengan persaingan, mampukah Ashraf mempertahankan kedudukannya itu untuk memenangi perlumbaan? Ashraf Zakwan, Zainal Raif yang berada di tempat yang pertama dengan Cik Muhammad Danish Shazwan di kedudukan yang kedua,
dan Muhammad Zulkayim Muhammad Yusmizan sampai untuk menamatkan cabaran di kedudukan yang ketiga. Ashraf Zakwan yang berjaya untuk menangi perlumbaan ini, walaupun kita mungkin dapat lihat tadi bahawa dia diberikan tentangan sengit Cik Muhammad Daniel Syazwan yang dapat mendapatkan stream untuk meminta Ashraf Zakwan dan Zulkayim juga mencuba. Kerana perbezaan antara Cik Muhammad Daniel adalah 0.060 saat di belakang Ashraf Zakwan.